Nak menjadikan budak tu supaya menjadi orang yang berguna, insan yang berguna. Saya sebagai seorang guru, saya telah Melihat profession sebagai seorang guru tu di sekolah yang saya mengajar tersebut. Jadi sekarang kan orang cikgu gaji tinggi, cuti banyak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia binti Samsudin bersama rakan saya Muhammad Afif, Ahmed Amir, Siti Afika dan juga Nur Aini. Kami daripada Kumpulan Ibn Khaldun ingin membentangkan laporan wawancara insan guru profesional. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi kerana laporan ini dapat disiapkan dengan jayanya. Setinggi penghargaan ingin saya ucapkan kepada Dr. Ariza binti Abdullah, pensyarah bimbingan kami, dan juga kepada dua orang tetamu kami iaitu Puan Nasihah Mastura binti Muhammad Arif dan juga Tuan Razwan bin Lope kerana sudi meluangkan masa untuk sesi wawancara ini. Baiklah, sekarang mari kita beralih kepada latar belakang dua orang guru tersebut. Guru yang pertama kami iaitu merupakan guru bidang. Beliau bernama Ustazah Nasihah Mastura binti Muhammad Arif yang berpengalaman selama 10 tahun dan beliau berusia 36 tahun dan kini mengajar di Sekolah Rendah Agama Pekan Semenyih. Beliau juga merupakan lepasan graduan Ijazah Sarjana Muda Bimbingan dan Kaunseling Islam di Universiti Negeri Sumatera Utara Medan dan beliau kini mengambil diploma pascasiswazah di Universiti Kebangsaan Malaysia kerana ingin melanjutkan dalam bidangnya pendidikan. Seterusnya kita beralih kepada guru bukan bidang yang diberi nama Cikgu Razwan bin Lope yang berpengalaman selama 30 tahun. Beliau berusia 53 tahun dan kini mengajar di Sekolah Rendah Dalam Ru. Beliau merupakan lepasan graduan Maktab Perguruan Pasir Panjang Kuala Terengganu dalam bidang Bahasa Melayu dan mula mengajar di SMK Lasale pada tahun 1995. Untuk pengetahuan semua juga, Cikgu Razwan telah mendapat anugerah sebanyak 4 kali sebagai guru cemerlang dan mula mengajar subjek matematik bermula tahun 2008 sehingga kini. Seterusnya, kita beralih kepada data atribut kepribadian guru. Baiklah, untuk pengetahuan umum, atribut bermaksud ciri kepribadian yang harus ada sebagai seorang insan guru yang profesional. Mari kita lihat Ustazah Nasihah. Ustazah Nasihah merupakan seorang guru yang mempunyai minat yang mendalam terhadap kanak-kanak dan bertekad membentuk murid untuk menjadi insan berguna pada masa hadapan. Beliau juga bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu serta membimbing murid agar menjadi seorang insan yang berilmu dan beriman. Hal ini membuktikan bahawa Ustazah Nasihah merupakan seorang guru yang bertanggungjawab, prihatin dalam mendidik murid berlandaskan nilai dalam agama Islam. Ustazah Nasihah juga bersifat adil dan tidak memilih kasih dan pernah menasihati kami semasa wawancara untuk sentiasa bersedia menerima teguran dan bekerjasama dengan guru lain dan kita haruslah mempunyai semangat mengajar yang tinggi. Baiklah, sekarang kita beralih kepada Cikgu Razwan. Jika Ustazah Nasihah merupakan seorang guru yang mengajar anak muridnya dengan penuh kasih sayang, Cikgu Razwan amat menekankan keterampilan dan juga imej profesional sebagai seorang guru. Beliau mengamalkan interaksi yang berkesan serta pengurusan kelas yang baik untuk menjadi contoh yang baik kepada murid. Ini bermaksud Cikgu Razwan menjadikan dirinya sebagai contoh dan tauladan yang baik agar dapat diikuti oleh anak muridnya. Cikgu Razwan juga merupakan seorang yang prihatin dan mengambil berat terhadap kebajikan serta latar belakang murid. Dan Cikgu Razwan juga menasihati kami semasa wawancara untuk sentiasa peka dan cakna terhadap perkembangan murid di dalam dan di luar bilik darjah dan mengamalkan budaya menuntut ilmu secara berterusan dengan sentiasa membaca buku ilmiah dan juga menggalakkan pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan sedikit tentang pengenalan model IGP bidang bahasa. Model IGP, Insan Guru Profesional Bidang Bahasa, yang dibangunkan oleh UPSI bertujuan untuk melahirkan guru yang profesional, berilmu, berkemahiran dan beretika.
Hal ini selari dengan perumpamaan Melayu, bagaimana acuan begitulah kuihnya, yang menggambarkan bahawa guru menjadi cerminan kepada murid dalam penggunaan bahasa dan sasiah. Model IGP bahasa ini merangkumi 7 atribut utama, iaitu suri teladan, ketelitian, toleransi, futuristik, versatile, berdaya cipta dan keterampilan bahasa yang membentuk guru bahasa. Penekanan utama model ini ialah penguasaan pengetahuan bahasa yang mendalam, kemahiran pengajaran yang efektif, penggunaan teknologi dalam pengajaran serta etika berbahasa, di samping memupuk komunikasi yang berkesan dan inovasi pengajaran yang menarik. Kesimpulannya, model IGP bidang bahasa ni bukan sahaja melahirkan guru sebagai penyampai ilmu, malah sebagai pembina nilai dan budaya dalam kalangan berdasarkan wawancara bersama Ustazah Nasihah Mastura dan Cikgu Razwan, didapati bahawa terdapat beberapa persamaan atribut penting yang selaras dengan prinsip model IGP bahasa. Model ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, kemahiran, kepribadian serta hubungan positif dengan pelajar. Dari segi pengetahuan, kedua-dua guru ini mempunyai pemahaman yang sangat baik terhadap silibus masing-masing dan menekankan kepentingan pembelajaran yang selari dengan pembelajaran abad ke-21. Dari aspek kemahiran, kedua-dua guru ini memiliki kemahiran komunikasi yang sangat baik bagi memastikan interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar semasa proses pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Seterusnya, perbezaan guru bidang dan luar bidang model insan guru profesional. Yang pertama, peranan guru terhadap murid. Guru bidang melihat guru sebagai ibu bapa kedua yang bukan sahaja mendidik dari segi akademik, tetapi juga memberi sokongan emosi dan bimbingan peribadi kepada murid. Selain itu, para pelajar juga sering berkongsi masalah yang dihadapi mereka kepada guru-guru mereka. Manakala, guru luar bidang pula menekankan peranan guru sebagai pemimpin kelas dan pembimbing akademik yang mengurus pembelajaran serta disiplin murid secara sistematik dan profesional. Yang kedua ialah pendekatan menangani murid. Guru bidang menyatakan bahawa ketegasan terhadap murid yang bermasalah mampu memberi kesan positif terhadap perubahan tingkah laku mereka. Beliau juga turut menggunakan kaedah kreatif seperti permainan dan nyanyian bagi menarik minat murid, terutamanya dalam pengajaran bahasa Arab. Guru luar bidang pula lebih menekankan keperluan guru memiliki kemahiran pedagogi, bersikap inovatif dan perlu bersedia menyesuaikan kaedah pengajaran dengan perubahan dari aspek pembangunan diri guru. Guru bidang menekankan pembinaan dalaman seperti sentiasa muhasabah diri, tawaduk dan istiqamah dalam pekerjaan yang dilakukan sebagai asas menjadi pendidik yang berkesan. Sebaliknya, guru luar bidang pula menumpukan pembangunan profesional melalui pembacaan bahan ilmiah untuk menambahkan pengetahuan terhadap diri seorang guru dan perkongsian pengalaman serta inovasi berterusan dalam pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir ialah dari aspek sikap seorang pendidik. Guru bidang menekankan kepentingan kerohanian dalam pendidikan dengan menitik beratkan niat kerana Allah, peranan guru sebagai murabbi serta pembentukan iman dan akhlak murid. Nilai keagamaan ini menjadi asas dalam membentuk keikhlasan dan kesungguhan guru dalam mendidik. Manakala, guru luar bidang pula lebih menekankan aspek profesionalisme dan integriti, di mana guru perlu melaksanakan tugas secara beretika, berdisiplin dan bertanggungjawab sebagai seorang pendidik. Saya akan membentangkan dalam tajuk pengenalan model IGP USI. Ia dibangunkan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris sendiri yang bertujuan untuk melahirkan guru yang mempunyai sifat holistik, berkualiti tinggi dan seimbang dari segi aspek ilmu, kemahiran dan juga nilai. Ia juga bukan berfokuskan kepada hanya akademik, tapi ia berfokuskan kepada kepribadian seorang guru, profesionalisme dan juga kesejahteraan diri guru. Konsep teras dalam model IGPUC iaitu 3E. Yang pertama, engage, iaitu melibatkan murid secara aktif dalam PDP lebih menjadi menarik dan juga bermakna kepada murid. Yang kedua, empower, iaitu memperkasa. Guru memperkasakan potensi murid dan menggalakkan. Dia akan menggalakkan pemikiran kritis dan keyakinan diri dalam diri murid. Yang ketiga, Humanity Patch, iaitu membebaskan, iaitu guru bersifat reflektif, terbuka kepada perubahan dan mengelakkan pengajaran rutin dan ketinggalan zaman. Atribut guru sarjana seterusnya ialah penyayang, kolaboratif, kreatif dan inovatif, adaptif terhadap perubahan dan relevan dengan realiti sekolah, iaitu murid pelbagai kebolehan, juga isu disiplin dan emosi, dan akhir sekali keperluan penggunaan teknologi. Seterusnya,
Bersamaan guru bidang dan bukan bidang menggunakan model AGPUC. Yang pertama, guru menekankan sifat penyayang dan berempati terhadap murid dengan memahami latar belakang murid, bertindak menjadi ibu bapa kedua kepada pelajar dan membimbing murid dari segi akhlak, emosi dan juga sosial. Yang kedua, kedua-dua guru mengamalkan refleksi diri dengan sentiasa bermuhasabah dan berusaha memperbaiki kelemahan diri. Guru juga perlu menekankan niat ikhlas dan istiqamah ketika mengajar. Dan yang terakhir, kedua-dua guru menekankan bahawa guru perlu menjadi role model kepada pelajar dari segi tingkah laku, tutur kata dan pengurusan emosi. Seterusnya, perbezaan guru bidang dan bukan bidang model IGPUC. Yang pertama, pendekatan pedagogi dan PDP. Mengikut guru bidang, beliau menggunakan kaedah kreatif, iaitu dengan menggunakan nyanyian, permainan, kuis dan menggunakan Canva dan PowerPoint. Ia dapat menarik minat pelajar yang lemah. Seterusnya, guru bukan bidang yang memberi fokus kepada kepimpinan dalam kelas, pengurusan dan juga kawalan emosi. Yang kedua, fokus dimensi personal dan profesional. Mengikut guru bidang, ia memfokuskan kepada keikhlasan, ibadah dan pembentukan akhlak murid. Ia menekankan, ia adalah penekanan dimensi personal dan kerohanian. Manakala guru bukan bidang, ia memberi fokus kepada inovasi, pedagogi, teknologi pendidikan dan juga kesiapsiagaan perubahan dari masa ke semasa. Ia adalah penekanan dimensi profesional dan kontekstual. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, saya dapat mengetahui bahawa profesi perguruan adalah satu amanah yang besar yang memerlukan keikhlasan, kesabaran dan komitmen yang tinggi. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga pembimbing murid dari segi sasiah, emosi dan juga akhlak. Menurut Ustazah Nasihah, kejayaan seseorang murid merupakan ukuran pencapaian dan sumber motivasi bagi guru. Oleh itu, seorang guru yang unggul ialah guru yang seimbang dari segi akhlak, profesionalisme dan keikhlasan dalam Pada mendidik. wawancara tersebut, saya mendapat beberapa iktibar yang boleh saya ambil. Yang pertama, profesi guru merupakan satu amanah yang memerlukan seseorang itu mempunyai keikhlasan, kesabaran, komitmen yang tinggi tanpa mengira option atau pengalaman. Yang kedua, keikhlasan, muhasabah diri dan pembelajaran berterusan ialah menjadi kunci kekuatan mental seseorang guru dan membantu mengekalkan motivasi guru semasa mengajar. Dan terakhir, guru perlu bijak mengurus emosi ketika mengajar, menyesuaikan pendekatan pengajaran, bersikap reflektif dan terbuka kepada perubahan, dan juga guru perlu peka terhadap teknologi dan keperluan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Afiqah binti Muhammad Hanif di 202311055852. Berdasarkan wawancara yang telah kami jalankan, jelas bahawa seorang guru bukan sahaja berperanan menyampaikan ilmu, tetapi juga sentiasa belajar untuk memperbaiki diri. Daripada Ustazah Nasuha, saya belajar bahawa guru perlu mendidik dengan penuh kasih sayang. Ianya ibarat jabatan yang menghubungkan guru dan murid. Kesabaran pula sangat penting kerana setiap murid berbeza dan proses mendidik ini ibarat menanam pokok. Tak boleh dipaksa untuk cepat berbuah. Guru juga perlu sentiasa peka dengan teknologi dan isu semasa supaya seorang guru boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak muridnya. Dan nasihat yang paling saya ingat adalah seorang guru perlu bersedia untuk menerima teguran. Teguran bukanlah untuk menjatuhkan, tetapi ibarat cermin yang membantu guru melihat kelemahan diri. Dengan menerima teguran, guru boleh memperbaiki diri dari pengajaran, sikap dan pendekatan terhadap murid. Guru juga perlu terbuka untuk belajar perkara baharu dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Itulah yang saya dapat daripada wawancara ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, akhir kata, apa yang saya dapat daripada wawancara dan juga laporan ini, saya dapati bahawa setiap guru mempunyai ciri-ciri kepribadian yang berbeza. Seperti Ustazah Nasihah yang memberi inspirasi dan juga melalui sifatnya yang penyayang dan sabar dalam mengajar. Beliau juga tidak kenal erti penat dan semangat dalam pembelajaran. Saya juga terdorong dengan sifat beliau yang bersikap adil dan juga tidak memilih kasih di dalam kelas, di mana apabila pelajar itu lemah ataupun pelajar itu lambat menangkap, kita tidak boleh pilih kasih dan juga harus menyelesaikan masalah tersebut dengan membuat pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Saya juga dapati pembelajaran haruslah sesuai dengan tahap kemampuan pelajar, dan juga untuk menjadi seorang guru, kita haruslah menjadi guru yang sentiasa peka
akan keadaan di dalam dan juga di luar bilik darjah. Bukan sahaja sentiasa peka terhadap tingkah laku murid, perubahan tingkah laku, perubahan perilaku mereka, kita juga haruslah mengambil berat tentang isu semasa yang beredar di sekeliling kita, dan juga saya juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif. Kerana jika ingin menjadi insan guru profesional, bukan sahaja perlu menyampaikan ilmu, malah perlu menjadikan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan juga tidak membosankan. Akhir kata, jika kita ingin menjadi insan guru yang profesional, kita haruslah menjadi seorang guru yang berkemampuan dalam segala perkara. Itu bermakna kita harus membekalkan lagi diri kita dari segi kesihatan, mental, emosi dan jasmani, serta serta bersedia untuk menjadi seorang guru yang berintegriti. Hasil daripada wawancara yang dijalankan bersama guru bidang dan juga guru bukan bidang, saya dapat mempelajari beberapa aspek penting yang patut ada dalam jiwa seorang guru. Antaranya, melalui Ustazah Siha, saya dapat menerapkan beberapa nilai utama seperti sabar, ikhlas dan juga kasih sayang terhadap murid. Hal ini sebabkan guru berperanan sebagai ibu bapa kedua dalam membimbing sasiah, emosi dan juga akhlak murid. Ustazah Siha turut berkongsi pendekatan yang boleh dijalankan di dalam kelas seperti dalam bentuk nyanyian, permainan dan juga kaunseling Islam untuk tarik minat murid mempelajari subjek bahasa Arab. Ustazah Siha turut berpesan bahawa guru mestilah bersifat sabar, tidak pilih kasih, sentiasa menerima teguran dan bekerjasama dengan rakan guru. Pembangunan kendirian ditekankan oleh Ustazah Siha ialah seorang guru patutlah bersifat tawaduk, istiqomah dan juga sentiasa muhasabah diri. Daripada Cik Razwan pula, Cik Razwan menekankan nilai utama seperti sifat profesional, keterampilan, integriti dan juga kepimpinan. Cik Razwan turut berkata bahawa peranan guru sebagai pemimpin kelas, pembimbing akademik dan juga menjadi teladan melalui tindakan yang ditunjukkan olehnya. Pendekatan PDP yang dikongsikan oleh Cik Razwan ialah guru mestilah menekankan pengurusan kelas, kawalan emosi dan juga inovasi PDP. Cik Razwan berpesan bahawa guru mestilah memahami latar belakang murid, rajin membaca, menuntut ilmu dan juga kreatif dalam pelajaran. Pencapaian yang diperoleh oleh Cik Razwan ialah seperti 4 kali dianugerahkan sebagai guru cemerlang. Daripada guru bidang dan juga guru bukan bidang ini, terdapat persamaan antara kedua-dua guru ini seperti sama-sama menekankan hubungan baik dengan murid, menjadi role model dan teladan sasiah, mengutamakan integriti, amanah dan juga keikhlasan dan juga sentiasa melakukan refleksi diri dan belajar Berdasarkan betul-betul. analisis dan temubual, jelas bahawa model IGP opsi membentuk guru yang holistik, profesional dan berintegriti. Persamaan antara guru bidang dan guru bukan bidang menunjukkan mereka menekankan nilai penyayang, empati dan menjadi teladan kepada murid. Walaupun terdapat perbezaan dalam pendekatan pedagogi dan fokus pembangunan diri, model IGP bersifat fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut subjek dan konteks. Kesimpulannya, model IGP memberi panduan kepada bakal guru untuk menyeimbangkan ilmu, kemahiran, nilai dan sasiah sekaligus memberi impak positif kepada murid dan masyarakat. Itu sahaja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.